Okey, jom kita tengok apa sebenarnya yang Al-Quran katakan tentang zakat dan sedekah. Selalunya kita dengar zakat ni kiraan 2.5% kan? Tapi adakah itu sahaja ceritanya? Atau adakah ia sebenarnya satu panduan yang lebih mendalam tentang hubungan kita dengan harta? Untuk faham semua ni, kita kena mulakan dengan asasnya. Apa itu harta menurut Al-Quran? Ayat ni jelas kan? Harta yang kita ada sebenarnya bukan milik kita, tapi satu amanah. Jadi harta tu ada 3 sifat utama. Ia amanah, ia ujian dan ada hak orang lain di dalamnya. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana ini mengubah definisi zakat dan sedekah itu sendiri. Sedekah datang dari akar kata benar. Maksudnya, ia satu perbuatan tulus yang membuktikan keimanan kita. Zakat pula dari akar kata suci. Ia bukan perbuatannya, tapi hasil daripada pemberian itu, iaitu penyucian. Ini yang menarik. Ia bukan dua benda berbeza, tapi satu proses, perbuatan dan hasilnya. Dan ayat ini bukti terbaiknya. Tengok, sedekah dan zakat disebut sekali dalam konteks yang sama. Jadi, kalau bukan tentang peratusan, apa sebenarnya yang Al-Quran suruh? Jom kita tengok. Soalan paling popular, berapa banyak kena bagi? Al-Quran bagi jawapan, tapi dalam bentuk prinsip. Jawapannya, Al-Afu. Maksudnya, apa sahaja yang lebih daripada keperluan sebenar kita. Dan ada 3 prinsip penting, seimbang, berkualiti dan paling mustahak, jangan sampai menyakiti penerima. Ini membawa kita ke perbezaan utama, kesedaran yang berterusan berbanding pengiraan semata-mata. Di sini kita boleh nampak bezanya. Satu kerangka ikut pengiraan, satu lagi ikut kesedaran. Satu, dah bayar, dah selesai. Satu lagi sentiasa bertanya, siapa yang aku boleh bantu hari ini? Dan hasil daripada kesedaran ini, ia menyucikan diri kita daripada sifat tamak dan cinta harta. Bila kita berjaya atasi sifat ni, itulah falah, kejayaan sejati, satu bentuk kebebasan. Dan jangan risau, apa yang kita bagi itu tak hilang. Al-Quran janji ia akan digandakan. Jadi persoalannya untuk kita renungkan, adakah ia sekadar pengiraan tahunan atau satu kesedaran berterusan?